Ramai yang datang ke sini daripada Kedah, daripada Perak, Kelantan, Terengganu. Tu yang jadi timbul Shah Alam tu. Kita ada buat kajian dulu pada awal tahun 2005 ni, awal tahun dulu. Bila kita buat kajian kecenderungan di kalangan masyarakat di Shah Alam ini, memang antara perkara yang mereka berikan keutamaan ialah berkenaan dengan peluang pekerjaan. Itu memang biasanya memang orang datang Shah Alam ni dia terkenal dengan pekerjaan lah. Dulu masa awal bila kita bertukar daripada negara pertanian berasaskan pertanian kepada negara perindustrian, memang Shah Alam ini ataupun di Klang Valley lah, Shah Alam PJ. Lebih lama dia. Memang banyak kilang-kilang yang dibuka di Shah Alam ni. Dan kita tak cukup dengan rakyat negeri Selangor. Sebab itu ramai yang datang ke sini daripada Kedah, daripada Perak, Kelantan, Terengganu. Tu yang jadi timbul Shah Alam tu. Pasal ramai orang Kelantan dalam sini. Tapi betul, suasana tu betul, Babi. Masa saya kecil, saya sekolah Shah Alam kan. Kita perasan waktu raya kan kosong. Semua orang balik kampung. So mana tanda memang dulu adalah kita ni bandar orang yang berhijrah. Berhijrah. Dan memang kita memang pada masa itu polisi kerajaan negeri Selangor dia memang menggalakkan orang datang ke sini. Jadi dia sediakan perumahan PKNS dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat sekarang ni di seksyen 17, 18, 19 semua kawasan Pangsapuri untuk tujuannya ialah dia ada kawasan yang landed, tapi perumahan Pangsapuri ini tujuannya adalah untuk menyediakan perumahan kepada dan ketika itu lambakannya ramai keperluan tu ramai. YB, Belanjawan Selangor pada tahun ini dia memfokuskan kepada 6 tekad. 6 tekad. Satunya tadi peluang ekonomi untuk rakyat yang YB akan berikan keutamaan dalam perbahasan. Tapi ada lagi tekad yang keduanya ialah berkenaan dengan tabik urus untuk memertabatkan bangsa kita. Ini dari segi pengurusan kerajaan negeri lah dan sebagainya.